Kami minta diri dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kat sini pun Ustaz. Buat saya cari. Ada apa, Sharifah? Ni, kicin untuk Ustaz. Selamat Hari Guru, Ustaz. Oh, terima kasih. Awak datang seorang ke? Saya datang dengan Raisa. Raisa? Mana Raisa? Hah? Ni dia. Dia nak bagi sesuatu kat Ustaz. Nak bagi apa? Cepatlah keluarkan. Apa ni? Wah, kad Hari Guru? Raisa yang buat ke? Selamat Hari Guru ya, Ustaz. Saya minta maaf tak dapat bagi hadiah macam kawan yang lain. Harap Ustaz sudi terimalah hadiah ni. Wah, bagusnya kamu, Raisa. Ustaz terharu sangat atas usaha yang kamu buat ni. Sebab nak bagi hadiah ni kan, bukan suatu yang mudah tau. Kamu nak tahu tak? Sebenarnya kan, Ustaz tak pernah pun harapkan hadiah yang mahal daripada kamu tau. Bagi Ustaz, murid yang hormat guru dan belajar rajin-rajin, itu hadiah yang paling besar. Hadiah yang paling bernilai tau. Ingat, hadiah yang paling bernilai ni bukanlah mahal harganya, tetapi keikhlasan di dalam hati. Terima kasih Raisa atas hadiah ni tau. Ustaz ada sesuatu nak bagi kat kamu. Nah. Apa ni, Ustaz? Tengoklah. Apa ni? Kasut sekolah. Tapi macam mana Ustaz tahu saya? Nak tahu macam mana?